Assalamualaikum sahabat. Um, ni daging korban ada lagi baru-baru ni member husband bagi. Alhamdulillah, syukur. Kalau tengok air ni nampak macam keladak dan nampak macam tak bersih kan. Memang style saya masak ada dua step. Um, Satu dah siap rebus kan, dah empuk semua. Nak tutup api lah kiranya kan. Lepas tu tambah air lain, lepas tu rebus lagi. Boleh, tapi bagi saya remeh tapi pulang pada yang rajin. Bagi saya masak cukup-cukup, lepas tu buang air basuh kan, nak cut kan, mesti benda tu sejuk kan. Jadi siram, basuh-basuh elok-elok. Lepas tu nanti lepas cut basuh lagi. Bukan macam ni ambil air, jauh sekali kalau nak ambil air ni. Air tak payah nanti kalau kita masak kari kan. Tak kira kari India ke kari habis santan ke, dia akan keluar jus daging tu ataupun air daging lah maksudnya. Jus, ingat jus oren ke apa. No, jus daging tu, dan keluarlah air manis daging tu. Okey. Saya tak rebus kali kedua, maksudnya air ni saya buang nanti. Okey, jadi so abaikan yang keladak ni. Memang keladak ni kalau buat yang kali kedua tu pun memang kena buang ni. Buang betul, letak air kedua. Tapi saya tak rajin buat macam tu. Saya masak cukup-cukup, bagi empuk. Lepas tu ini saya akan ni lah nanti. Ni keras ni saya akan, bukan ni saya rasa dah berpotong tapi dia beku. Saya tak nak tunggu lama. Saya dah siram tadi sebelum. Jangan ingat saya tak siram langsung. Lepas ni pun nak siram lagi. Nak basuh selawat apa kan. Okey, korang. Itu saja penerangan saya untuk kali ni. About daging ni. Okey. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.